Baru-baru ini, satu repost dari anak kepada Kuih Haidar, iaitu Tengku Ratu Haidar, tiba-tiba jadi perhatian ramai. Ratu kongsikan semula satu video di TikTok yang bercakap tentang pandangan seorang anak terhadap bapanya. Simple saja, tapi cukup untuk buat ramai mula berfikir. Perkongsian tu dibuat sekitar 4 Februari dan sejak itu, ruangan komen mula dipenuhi pelbagai reaksi. Ramai yang rasa walaupun apapun yang berlaku sebelum ini, hubungan Ratu dengan bapanya nampak masih baik, masih ada rasa hormat dan kasih sayang. Dalam diam, mungkin itu cara dia luahkan sesuatu. Dalam masa yang sama, isu perceraian antara Kuih dengan bekas isterinya, Linda Jasmine, kembali jadi perhatian. Sebelum ini, Linda ada mendakwa perpisahan mereka berlaku untuk melindungi anak-anak daripada sesuatu yang tidak diperincikan. Kenyataan itu buat ramai tertanya-tanya dan mula membuat pelbagai andaian. Untuk imbas semula, Kuih dan Linda sah bercerai pada 2 Julai 2024 selepas lebih kurang 15 tahun hidup bersama. Mereka mendirikan rumah tangga pada 14 Februari 2009 dan dikurniakan 2 orang anak perempuan, Ratu yang kini berusia 17 tahun dan adiknya Tengku Cleopatra Haidar yang berusia 14 tahun. Kadang-kadang, tanpa perlu cakap banyak, satu repost pun dah cukup untuk gambarkan apa yang seseorang rasa. Dan dalam cerita seperti ini, mungkin yang paling penting bukan apa yang kita nampak, tapi apa yang sebenarnya dirasai oleh mereka yang melaluinya. Apa pendapat korang? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.